Hi everyone. Okay, so cikgu ada masa terluang sikit. So bolehlah kita buat video untuk latihan bab redox. Okay, so yang ada yang cikgu tunjuk sekarang ni, ini adalah sel elektrolisis. Macam mana cikgu tahu dia sel elektrolisis? Sebab dia ada bateri. Bila ada panjang pendek ni, maksudnya ini adalah kita punya bateri ataupun sel kering lah. Kemudian kita ada dua elektrod yang terdiri daripada unsur yang sama, dua-dua karbon. Okey. So bila ada dua elektrod unsur yang sama, kemudian kita ada bateri, so maksudnya ini adalah sel elektrolisis. Okey. So ini adalah sel elektrolisis. Okey, so jom kita bedah sikit soalan. Dia kata Raja 5.1 menunjukkan susunan radas untuk elektrolisis larutan kuprum 2 sulfat. Okey. So bila kata larutan, perkataan larutan dah melambangkan bahawa ada air. So bila ada air, maksudnya kita ada H plus dengan OH minus. Dua perkara ni kita ada. Okey. Kemudian dari nama dia ni kuprum 2 sulfat iaitu CuSO4. So itu menunjukkan bahawa kita ada Cu2 plus dengan SO4 minus. So kita ada Cu2 plus dengan SO4 minus. Okey. So apa yang berlaku dalam proses ni? Okey, apa yang berlaku ialah alright. Yang panjang ni namanya apa? Yang panjang ni namanya anode. Anode adalah terminal positif bateri. Yang pendek ni adalah cathode. Kita kan ada ejek kawan kita kan, yang pendek-pendek tu cathode kan. So yang pendek ni adalah cathode, iaitu terminal negatif bateri. So kita kena ingat bahawa bila kata terminal positif, yang tertarik kepada elektrod ini adalah yang negatif. Lumrah dalam hidup, lelaki mesti tertarik dengan perempuan. Bukan perempuan tertarik kat lelaki. Lelaki tertarik pada perempuan. So ini adalah terminal positif. So yang tertarik pada elektrod ini adalah ion bercas negatif. So siapa ion bercas negatif yang kita ada? Kita ada OH minus dengan SO4 tu minus. So cikgu lukis bayangannya. OH minus, SO4 tu minus, dia akan tertarik kepada elektrod yang disambungkan kepada anode. Okey. Satu cara lagi kita boleh kata anion. Anion kan ion bercas negatif. So anion akan tertarik ke anode. NN nama dia. Nampak dia dah elok, dah matching dia tu kan. Okey. So bila cathode adalah terminal negatif. So yang tertarik pada dia mestilah ion yang bercas positif. So siapa ion yang bercas positif? Kita ada H plus dengan Cu2 plus. So H plus akan tertarik dekat sini. Gitulah bayangan dia. Okey, so kalau cathode cation akan tertarik dekat cathode. Nama dia dah matchy dah. Okey. So dalam kes ni, apa yang kita boleh bedah? Bila ada dua anion tertarik dekat anode, tapi anode hanya boleh pilih satu sahaja untuk discharge. Dia tak boleh pilih dua-dua. Okey, sama juga dekat cathode ni. Ada dua cation yang tertarik dekat cathode, tapi cathode boleh pilih satu saja untuk discharge. Macam hidup kita lah. Paling senang kita kaitkan kimia ni dengan kehidupan kita je. Ada dua orang datang dekat kita, tapi kita hanya boleh pilih satu je. So macam mana kita nak pilih tu? Mesti kita ada faktor-faktor pemilihan kita tu. Kita pilih lebih beriman, lebih pandai, lebih bijak, lebih apa lagi? Lebih beradab, lebih berilmu. Mesti ada faktor-faktor dia. So sama juga dengan proses elektrolisis dia. Ada faktor pemilihan untuk menentukan ion yang dipilih. Okey. So kalau kita nak bedah tentang faktor, dia ada 3 lah. Faktor 1 nilai inut. Kalau faktor 2 tentang kepekatan. Faktor 3 tentang jenis elektrod. Okey, kalau cikgu akan tengok faktor 3 dulu. Sebab faktor 3 ni paling senang nak tackle. Macam mana nak tackle dia? Kalau elektrod sama dengan
elektrolit. So bila elektrod sama dengan elektrolit. Contoh, larutan kuprum 2 sulfat guna elektrod kuprum. Matching kat situ. So automatik akan jadi faktor 3. Tapi dalam kes ni, kuprum 2 sulfat dengan elektrod karbon. So dia tak matching, dia tak sama. Kuprum dengan karbon tak sama. So automatik faktor 3 tak boleh. Okay. So bila faktor 3 tak boleh, cikgu akan fikir, okay, faktor 1 ke faktor 2. So senang je cari, ada tak CBI ni, klorida, bromida, iodida. Kalau ada, kepekatan dia 0.01 ke atas, automatik pergi faktor 2. Tapi kalau tak ada, maksudnya milik faktor 1. So dalam kes ni memang tak adalah, kita ada sulfat je. Maksudnya dalam kes ini kita akan guna faktor 1. Okey. So faktor 1 tu kita nak ambil apa? Okay, kita akan ambil anode. Kita akan ambil nilai anode yang lebih negatif atau kurang positif. Dekat katod, study smart. Dia mesti berlawanan dengan ni. So dekat katod kita akan ambil nilai anode yang kurang negatif atau lebih positif. Okey, so dalam kes ni, okey, kita selesaikan siapa dulu? Kita selesaikan anode dulu Anode tadi kita ada OH minus dengan SO4 2 minus sekejap. Anode, cikgu highlightkan. Anode kita ada SO4 2 minus 2.01 dengan 0.40. So anode kita kata tadi kita ambil yang lebih negatif atau kurang positif. So sekarang ni nilai kita dua-dua positif kan? So kita akan tengok clue yang inilah. So kita akan ambil yang kurang positif. So siapa yang kurang positif? OH minus. So ion yang di-dischargekan dekat sini adalah ion OH minus. Okay, so yang inilah yang menang Ini untuk dekat anode. Okay, untuk dekat katod kita ada H plus dengan Cu2 plus. So kita tengok untuk dekat katod, kita kata kita ambil yang kurang negatif atau lebih positif. So bila kat sini kita confirm lah, nampak dah orang ni yang lebih positif iaitu Cu. So kat sini untuk katod kita akan pilih yang Cu. Okey. Alright. Itu kat situ satu perkara lah. Okey. Tapi bila kita nak buat persamaan setengah dia, okay, dari segi nama kita kata anode, okay, negatif terminal ni kita tak boleh ambil port lah, sebab ini kita akan guna dekat sel kimia. Tapi kita boleh ambil port dekat sini. Undergoes oxidation by donate electron. Donate electron maksudnya dia derma kan. Tapi dekat sini adalah persamaan menerima elektron. So bila persamaan setengah dia akan terbalik daripada apa yang dia bagilah. 4OH minus arrow 2H2O plus O2 plus 4E. Secara logiknya pun kita tadi ada ion OH minus. So ion OH minus persamaan kita mestilah bermula dengan ion OH minus, bukan ikut persamaan yang dia bagi. Kalau awak tengok persamaan yang dia bagi ni semua adalah bentuk tindak balas penurunan, sebab ini adalah cara penulisan dalam siri keupayaan elektrod piawai. Okey. Alright. So untuk yang katod kita pilih Cu2 plus tadi kan. So persamaan kita betul lah. Sebab dia bermula dengan Cu2 plus. So Cu2 plus 2E arrow Cu. Okey, ni persamaan ni dah betul dah. Okey. Alright, so apa yang kita boleh bedah lagi? Okay, kalau cikgu tanya hasil, so hasil kita adalah logam kuprum. Kalau tanya tentang pemerhatian, okey, apa pemerhatian logam kuprum? Kita boleh kata pepejal perang terhasil. Gitu. Okey. Kalau untuk kat sini pula, hasil kita ada dua, air dengan oksigen. Tapi air dalam larutan, dia akan bercampur je. Kita tak nampak. Tapi kalau gas oksigen ni, hasil yang satu lagi, kita boleh nampak bahawa dia akan ada bubbles. So bubbles ni lah yang kita nampak. So pemerhatian kita mesti sebut tentang gelembung gas tidak berwarna itu. Okey? Alright. Okey, so tu setelah kita dah bedah sikit. So jom kita tengok soalan. Nyatakan warna bagi larutan kuprum 2 sulfat. Okey. So yang ni kena ingat tentang garam lah. Alamak.
Okey, bila awak ingat tentang garam, okey, garam ni kan. Semua garam warna putih. Garam kita kat rumah kan warna putih. Kecuali kalau orang yang T20 dia pakai garam bukit warna pink lah kot. Tapi macam cikgu M40, cikgu pakai garam putih je kan. So semua garam warna putih dalam keadaan pepejal. Dalam keadaan pepejal semua garam warna putih. Tapi bila kita buat air garam jadi warna apa? Jadi tidak berwarna. Okey. So semua garam warna putih dalam keadaan pepejal. Tapi dalam bentuk larutan tidak berwarna. Kecuali beberapa ni lah. So kuprum 2 nitrat, kuprum 2 sulfat dalam keadaan pepejal biru. Kuprum 2 karbonat dengan kuprum 2 klorida dalam keadaan pepejal hijau. Tapi bila dia bentuk larutan, yang cikgu highlightkan pink ini, dia membentuk larutan warna biru. So soalan kita ni adalah kuprum 2 sulfat. So dalam bentuk larutan dia adalah berwarna biru. So kita boleh kata nyatakan warna bagi larutan kuprum 2 sulfat. Jawapan dia biru. Okey, nyatakan pemerhatian pada elektron X. Okey, ini satu. Lepas tu dia kata terangkan. 3 markah kat situ. So elektron X kita adalah dekat sini tadi. Kita ada OH minus, kita kata ada gelembung gas tidak berwarna tadi kan. So pemerhatian kita adalah gelembung gas tidak berwarna. Gelembung gas tidak berwarna terhasil. Kita dah dapat 1 markah. Okey, terangkan kenapa kita boleh dapat gelembung gas oksigen tadi ni. Sebab ion hidroksida dipilih untuk di-charge. Kemudian ion hidroksida mengalami apa? Dia donate elektron. So kita berbalik kepada Ohio kita. Ohio pengoksidaan tambah tolak tambah. So bila dia derma elektron berkurang, so dia mengalami pengoksidaan. So ayat kita, ion hidroksida dipilih untuk dinyahcaskan. Dinyahcaskan, ion hidroksida mengalami pengoksidaan. Gitu. Okey. Kalau kita nak buat ion hidroksida menderma elektron menghasilkan air dan gas oksigen pun boleh juga. Itu sama maksudlah dengan pengoksidaan. Okey, alright, settle Okey, next. Seorang murid mendapati cincin besinya telah berkarat. Cadangkan bagaimana untuk menjadikan cincin besi tersebut lebih menarik dan tahan karat dengan menggunakan konsep elektrolisis. So ini kita kena buat proses penyaduran. Bila penyaduran kita akan guna faktor 3, iaitu elektrod mesti sama dengan elektrolit. Okey, so jom kita tengok. Dia tanya apa tu? Dia tanya cadangkan bagaimana. So cadangkan bagaimana, 1 markah je. So maksudnya kita kena tulis proses penyaduran. Okey, cincin melalui ataupun mengalami ataupun apa. Any words yang sesuai lah. Proses penyaduran. Sepatutnya soalan yang lebih baik dia akan tanya apakah proses kan. Tapi dia tak mention pun. Dia tanya cadangkan bagaimana. Okey, so kita boleh kata cincin melalui proses penyaduran lah. Okey, lukis dan label susunan radar. Mak, kena lukis pula. Okey, so kena ingat bila kata faktor 3, maksudnya kita ada bikar dengan larutan kita lah. Okey, so sekejap ni. Kita mesti ada kita punya logam yang kita nak sadur tu dan kita punya cincin. Allah buruk ni cikgu lukis. Okey, lepas tu bila faktor 3 maksudnya kita tahu mesti proses elektrolisis. So mesti kena ada bateri. Okey. Okey, buruknya. Okey, so larutan tu macam mana? Okey, dia kata kita punya tu adalah cincin besi.
So bila cincin besi, kita nak sadurkan dengan apa? Confirmlah kita sadurkan dengan kuprum ataupun argentum. So bila kita nak sadurkan dengan kuprum, ingat tak bila kata faktor 3, elektrod mesti sama dengan elektrolit. So kalau elektrod kita kuprum, elektrolit kita mesti ada kuprum juga. So yang mudahnya larutan kuprum 2 nitrat. Larutan kuprum 2 nitrat. Kuprum 2 nitrat boleh, kuprum 2 sulfat boleh. Janji dia adalah garam yang larut. Kalau awak kata kuprum 2 karbonat, salahlah sebab karbonat tak larut. So benda ni relate pula dengan bab garam. Okey. Lepas tu macam mana cikgu tahu cikgu nak letak kuprum ni dekat yang panjang, dekat yang anode? Yang bulat ni, yang cincin ni cikgu nak letak kat kathod. Okey, dia punya clue dia. Okey, ingat tak nama dia? Nama dia tadi yang pendek tu kathod kan? Kathod ada T. So dia akan tebal. Kalau yang ni anode N. So dia akan nipis. Secara logiknya, logam yang nak menyadu ni dia mesti akan jadi semakin nipis. Sebab dia akan dinyacas, kemudian dia akan menyadur dekat sini. So cincin besi akan jadi semakin tebal. So cikgu ingat benda ni. Anode nipis. So mesti letak benda yang nak menyadur tu dekat anode. Kathod tebal. So bahan yang nak disadur tu cikgu akan letak dekat kathod. Gitu cara dia. Okey. Alright. Okey, lagi. Darjah 5.2 menunjukkan proses pengekstrakan aluminium daripada aluminium oksida. Okey, ini adalah leburan. Bila kata leburan, tak ada air. Kan dia kata leburan. Okey, ajab. Apa beza leburan dengan larutan? Larutan. Tadi kan larutan kuprum 2 sulfat. So, apa beza larutan dengan leburan? Okey, macam ni. Tengok, cikgu selalu guna contoh Khairul Amin punya puding karamel. Bukan sebab I dah pernah pergi Rembayung Okey. So kalau kita nak buat puding karamel kan, kita nak buat puding karamel, kita akan ambil gula, kita masuk dalam periuk, lepas tu kita terus panaskan. Lepas tu gula tu akan melebur. So itu adalah leburan. Tapi kalau kita nak buat air gula, gula campur air. Kacau jadi air gula. So itu adalah larutan. Sebab tu kalau larutan kuprum 2 sulfat, dia ada ekstra H2O tadi tu. Dia ada H plus dengan OH minus. Tapi bila kata leburan aluminium oksida. Aluminium oksida Al2O3. Maksudnya anion yang ada hanyalah Al3 plus dengan O2 minus. Macam tu. Okay. Alright. So kalau kita bedah juga soalan ni, okey, kita ada negatif. Tadi kita dah cakap dah, negatif ni kathod. Kathod akan tarik kation. Kation kita adalah Al3+. Bila plus kecil, terus plus besar. 3E. Arrow Al. Dekat sini pula, ini adalah anode, dia akan tarik anion. Anion kita adalah O2 minus. O2 minus arrow O2 plus. Okey, 4E. Kenapa 4E? Kat sini 1, sini 2. So cikgu kena letak 2. Okey. Bila cikgu letak 2, 1 oksida, 2 elektron. So bila ada 2 oksida, 4 lah elektron dia. Okey. Contohlah, 1 cikgu Ju pegang 2 marker. So kalau awak ada 2 cikgu Ju, so awak ada berapa marker? Ada 4 marker lah. Okey. Alright, so kita tengok soalan. Nyatakan kesan alamak. Punyalah kita bedah tu sekali dia sekali dia tak ditanya pun. Okey, tak apalah. Jadi kita dapat ilmu. Okey, terangkan kesan pengekstrakan logam ini kepada alam sekitar. Okey, so ni tak ada kaitan dengan kita punya itulah. So proses ini awak boleh kata dia membebaskan gas karbon dioksida. Waktu proses ni lah, dia memang akan membebaskan gas karbon dioksida. Lepas tu dia menyebabkan pemanasan global.
punyalah kita bedahkan. Tapi tak apalah, bedah tu dapat ilmu. Okey, tiba-tiba soalan dia tak ada kaitan. Okey, tak apa. Okey, alright. Itu saja untuk bab redox. Untuk soalan ni lah. Okey, thank you.